Assalamualaikum, salam satu Syawal. Hari ni kita segak sikit ya. Okey, handsome ah. Tapi bukan kita nak umum gaya tau, bukan aku nak umum gaya. Hari ni aku nak tunjuk satu kasut daripada Aztec. Kau pernah tengok tak? Aztec VO2 Max SE, iaitu model terbaru keluaran Aztec. Yang ni latest SE. Yang ni, yang mana runner yang mencari kasut untuk daily, beginner runner, cari kasut yang cushion, yang selesa nak pakai hari-hari, yang ada masalah kaki, masalah lutut, sebab dia stability, dia lembut, dia cushioning mantap, dia punya stiff pun boleh tahan lah. Aku belum try kasut ni, tapi first impression aku buka kotak, aku tengok dia punya colour, dia punya lembut. Ni sangat, aku try sarung dekat kaki ni sangat-sangat selesa tau. Sebab dia lembut dekat belakang, dia tak menyakitkan kaki, tak menyakitkan ankle. Dia punya tang lembut, dia punya mesh cukup-cukup berlubang. Yang aku rasa yang ni pengudaraan dia sangat bagus lah. Dia punya pad dalam pun, dia punya teknologi soft pad cool. Ni pun upgrade daripada edisi yang first dulu. Dia punya tapak, tak boleh nak cakap apa lah. Aku rasa ni memang grip lah. Aku belum try kasut ni, tapi aku punya first impression sangat memuaskan. Dia punya looks macam kasut mahal, tapi korang percaya ke tak percaya, harga dia bawah RM200. Bawah RM200 kau boleh dapat yang macam ni. Kau tak payah pergi dekat brand yang brand-brand famous, aku tak payah sebut brand. Kau cukup kasut ni je. Yang mana beginner yang nak cari kasut untuk lenjan hari, kau boleh cari yang ni. Aku belum try, apa-apa nanti biar aku try dulu. Okay, aku try dulu, nanti kita tengok macam mana. Aku memang cari kasut cushion. Kau nak tengok berat dia tak? Berat. Aku try timbang. Kalau yang ni aku beli dekat TikTok Nanti aku letakkan sekali beg kuning, korang boleh beli kat sana. Bawah RM200 kau boleh dapat kasut secantik ni. Dan bagi aku, aku tak boleh komen apa. First impression aku memang terbaik. Aztec VO2 Max SE. Okay, apa-apa bagi aku try dulu. Kalau kita beginner kan, kita tak payah cari yang pelik ke, nylon pelik ke, kita cari yang cushion dulu. Sebab kalau kita baru nak mula lari, kita terus pergi dekat carbon pelik ke, nylon pelik ke, itu akan mencederakan kaki kita lah. Untuk long term lah, long term tak bagus untuk kaki kita. Dan yang terbaik adalah untuk yang ni lah. Aku bukan racun semata racun. Aku akan try juga kasut ni, kita tengok macam mana pergi. Okay, kita timbang.